Bamir selalu kena marah. Awak tak tengok lagi kalau ada kaula. Itu nanti konten lah. Kalau ada kaula, rambut saya baru lepas mandi, rambut saya ke bawah, itu pun dia dah merajuk. Ya kan? Ya, kaula. Rambut daddy tu macam tu, nak macam tu. Macam tu. Ui, dia tak boleh terima rambut ayam kerinting hari tu kan? Dia tak boleh terima rambut saya kerinting. Salah satu sebab untuk saya pergi balik untuk luruskan balik rambut saya. Sampai yang cakap macam tu. Kenapa? Isteri you berkali-kali cakap rambut you tak lawa, you buat tak. Sekali anak you merajuk macam tu pergi. Ya Allah, banyak kali isteri macam tu. Now I'm trapped. You cakap elok je, B. You cakap, B, you can okay lah. Tapi macam tak apa, B. Just okay je. You Kak ini cakap macam tu kan? You nak I buat apa yang? B, bodoh nak. Bodoh. Gitu kah? Lepas ada berapa ratus. I macam tu. I kalau baby macam apa ni tak kena, akan cakap terus. Tiba. Apalah yang asalkan you dah merasakan buat, lepas tu you dah takkan fikir lagi nak buat betul tak. So barang sesiapa, bagi sesiapa yang menggelarkan diri saya Cik Man, Albert Einstein and filter TikTok you yang tak membantu membuatkan legam dalam tu. I dah cuba cari filter yang bagi you cerah. Tak, baby. You main post, you tengok, oh ni okey kot, ni okey. I tahulah you, baby. You post, you jadi malas nak tengok. Ni orang tanya, Abang Bamir kenapa? Kenapa tangan macam tu? Macam mana? Macam mana? Yelah, Gap punya video tu lah yang I pun tengok juga. Memang macam tu. Kenapa dia macam tu?